Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintah kita untuk melaksanakan ibadah korban. Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintah kita untuk mendirikan solat dan berkorban. Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintah kita untuk bersyukur dan menyembelih haiwan ternakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita makan daging yang dikorbankan itu dan kita berikan kepada yang kaya dan juga yang miskin. Kita jangan fikir tentang kita laksanakan acara korban di luar negara kerana negeri Singapura ni tak ada orang miskin. Kita fikir tentang sana lebih baik dan sebagainya. Kita laksanakan korban kerana Allah memerintah kita untuk melaksanakan ibadah korban. Bukan tentang siapa miskin, siapa kaya, tentang sedekah bahagian kedua. Kita fikir tentang acara pertama bila Nabi Ibrahim AS diperintah untuk menyembelih, dia tak tanya pun nak kasih daging tu kat siapa. Kita fikir tentang acara korban dahulu.